Yeay, it's my birthday. 30 hari bulan 3. Sebelum celebrate birthday, kita make up dulu. Ni adalah The Herbs punya Collagen Jelly Cream. Kita sapu-sapu macam tu je. Lepas tu kita pakai cushion foundation daripada Glad to Glow. Yang ni kod 02 Prolin. Yang ni dia punya foundation ni memang best. Takat saya dah pakai ni. Dia punya finishing memang cantik and glowy. Tengok yang ni saya pakai, yang sebelah lagi tak pakai. Memang cantik lah. Harga pun mampu milik. Memang wajib grab. Okey, lepas tu kita buat kita punya kening. Yang ni saya guna brow produk daripada Silky Girl. Okey, saya utamakan dekat bahagian luar, bahagian hujung tu, sebab bahagian hujung tak ada bulu sangat. Lepas tu bahagian depan kita brus-brus macam tu saja. Okey, lepas tu kita pakai lipstick collagen daripada The Herbs ni. Actually sebelum makeup dah pakai, tapi ni nak top up lagi. Lepas tu kita pakai contour hidung daripada Smash Beauty. Kita pakai light-light je. Okey. Jadilah macam tu, nampak natural je. Lepas tu kita pakai contour dekat pipi pula. Yang ni first time saya pakai contour pipi. Lepas tu untuk eye makeup, saya pakai behind makeup palette. Yang ni transition shade. Jadi transition shade. Jadi kena ikut warna kulit lah. Yang ni adalah warna gold, shimmer gold. Letak dekat inner corner sampai ke tengah mata. Okey, guna jari je, lagi senang. Sebab kalau guna jari ni dia lebih lekat dia punya warna. Lepas tu ambil yang warna gelap sikit, yang tu dekat outer corner dengan bahagian bawah mata. Okey, supaya mata kita nampak lebih define. Okey, lepas tu ambil shimmer yang sama, letak kat bawah mata tu. Okey, kita repeat je. Lepas tu kita pakai eyeliner. Yang ni eyeliner dari kedai RM2 kalau tak silap. Okey, lepas tu kita pakai wing liner sikit lah. Tak payah banyak, tak payah tebal, sikit je. Okey, sebab mata saya besar. Jadi kalau pakai tebal-tebal nanti takut macam terlampau galak sangat mata kan. Lepas tu kita pakai mascara. Mascara ni memang best. Dia memang sangat mudah tanggal. Okey, lepas tu kita pakai blusher daripada makeup palette yang sama. Saya pakai dekat tengah pipi tu sampai ke atas sikit macam tu. Kat tulang pipi macam tu. Kemudian kita pakai mawar hitam, lipstick mawar hitam daripada Cekta dekat bahagian tengah so that kita dapat gradient lips lah. Okey. Cantik sangat korang. Lipstick ni. Tahu-tahulah masih continue lagi ke tak Cekta jual benda ni. Okey, lepas tu kita pakai setting spray daripada C Makeup. Kalau dapat tengok dekat sini dia punya aliran udara ke arah lain pula. Okey, lepas tu dah siap. Kita pakai tudung pula. Okey, ni adalah tudung pleated shawl. Warna pink. So kita sebenarnya tak ada idea nak pakai macam mana, tapi just try je lah pakai kan. Asalkan tutup aurat, asalkan tutup bahagian depan dan bahagian belakang. Macam ni lah. Okay. Yang ni dia punya pleated tu memang dia rapat-rapat. Tu cantik lah. Dia tak mahal pun korang. Yang ni berapa ringgit, tak sampai RM10 pun. Okey, dah siap. Yang ni saya dekat Secret Recipe tengah tunggu kek saya siap. So sementara tu berangan-berangan sikit lah. Bagi chance sikit lah. Jarang-jarang makeup macam ni. Okey, ni birthday saya. Sebenarnya dalam family saya ni, diorang ni tak minat sangat nak celebrate birthday. It's not like their culture nak celebrate birthday kan. Tapi saya memang suka celebrate birthday. And saya suka makan kek. Macam family saya ni dia orang tak suka sangat makan kek. Dia orang suka macam sikit-sikit je. Tapi saya suka. Jadi sebab itulah bila birthday saya memang nak celebrate. Walaupun tak ada siapa yang nak surprise saya untuk birthday saya nak surprise diri saya sendiri. Gitulah. Love yourself macam tu. Tapi harap-harapnya di masa akan datang akan adalah orang surprise kan saya masa birthday. So kek dah siap, kita bawa balik. This is my favourite cake dekat Secret Recipe. Memang sedap sangat kek ni, chocolate fudge. Sedap sangat. Dia punya rasa tu macam mak saya cakap, rasa macam makan aiskrim. Saya kalau pergi Secret Recipe memang chocolate fudge je saya cari. And happy birthday balloon tu saya recycle daripada anak saya punya birthday. Jadi jimat lah dekat situ.
Saya bukan tak nak beli yang lain. Boleh je beli yang lain. Tapi rasa macam tak payahlah. Birthday sendiri kita tak payah berial sangat. Macam birthday anak tu kita decorate lah lebih-lebih sikit kan. Birthday sendiri ni simple-simple je. Tengok anak saya tu lagi excited daripada saya. Okay. So kek ni lagi besar daripada table tu sebenarnya. Jadinya saya terpaksa lipat balik kotak tadi tu untuk letak dekat bawah kek supaya dia lebih stable. So dapat 3 lilin. Okay, untuk letak dekat atas kek. Cuba teka kenapa 3 lilin. Usia saya dirahsiakan. Siapa yang tahu, tahulah. Yang tak tahu, tak payah tahu. Okay. Sebenarnya saya nak celebrate birthday ni sebab saya nak happykan diri saya sendiri dan juga saya nak happykan anak saya. Sebab saya dengan anak saya memang suka celebrate birthday tau. Vibe birthday, decoration, ada kek apa semua, ada lagu-lagu, memang best kan. Jadi memang sukalah. And then chocolate fudge ni memang favourite saya daripada dulu lagi. Tapi harapnya in future nanti akan adalah orang yang boleh surprisekan birthday saya pula. Birthday anak saya ke kan. So harapnya begitulah. Tak banyak pun yang saya minta. Semoga saya bahagia dunia dan akhirat, itu je. Bukan lebih penting ya kok. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bukan ya, pinnya macam itu. 1, 2, 3, cepat. 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan. Sayang mama. Lagi sini. Okey, hak mama. Sayang baby mama ni. Hak mama cepat. Jangan mama. Happy birthday to you. Oh, kita mau potong mama. Pandai dia ni. Pandai. Nah, pinggangnya mana ya? 1, 2, 3. Yeay, tepuk tangan. Happy birthday to you. Happy birthday. Mana pinggan ya? Pinggan. Ambil pinggan. Bayan. Yan. Pegang. Dah. Bagi nenek. Masih bisa makan cepat. Yan. Sini tolong mama bagi angkat. Bagi ke angkat. Angkat dah. Sudu ambil sendiri. Ni Yayan makan. Ya, tak nak. Ambil sikit je. Nah. Yayan. Pegang betul-betul. Nanti jangan pegang macam tu, pegang bawah. Macam tu. Duduk. Lagi satu.
Mama? Mama. Sayang baby je ni.